Record dulu. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نعم للجميع. كيف حالكم؟ مرحبا بالجميع. Hello to all. مرحبا بالجميع. Boleh kita cakap gitu. فأهلا وسهلا حياكم الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نشكر الله تعالى في هذه الليلة أن نستطيع أن نجتمع أو نتجمع مجددا في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. إن شاء الله نريد أن نناقش آه، في هذه الليلة المباركة يعني موضوعا جديدا، ألا وهو نصب المضارع بأن المضمرة. وهناك موضوع أول وهو بعد لام التعليل. Okey, pada malam ni kita nak ambil topik baru. نريد أن نتناول we want to take الموضوع الجديد ألا وهو tak lain tak bukan yang ada fi ini أمامكم كما في أمامكم. nasabnya fi'il mudhari' dengan apa? Dengan huruf an al-mudmarah. Al-mudmarah ni adalah an yang kita panggil apa? Yang macam muqaddarah juga, yang tidak kelihatan, yang tidak disebut secara zahir lah. Okey, pertama ialah selepas lam ta'lil. Ada tak an tu? Okey, fil liqa' al-madi, pada pertemuan yang lepas kita telah ambil topik al-ism al-maqsur wa kadzalika al-ism madha akhadna? Al-ism ماذا المنكوس. المنقوص. هل أنتم فهمتم هذين الاسمين؟ اسم مقصور واسم boleh boleh bezakan lah, boleh kenal إن شاء lah الله. apa itu fi'il isim manqus wa maqsur. Okey, Izan, jadi topik kita pertama adalah nasabnya fi'il mudhari' dengan huruf an nasab ataupun an mudmarah, yang mana dia mukhfi atau mada naqul yani muqaddar, muqaddarah. Okey, yang tak kelihatan, yang tak disebut secara soreh lah. Okey, dia ada berapa sub topik. Pertama ialah lam ta'lil. Okey, pernah dengar tak lam ta'lil? Kemudian lam al-juhud, pernah dengar tak? Hal sami'tum hadha min qabl? Pernah dengar tak? La, Tak. tak. Okey. لم تأليل فقط أستاذ. Lam ta'lil faqat. Alhamdulillah. Jadi lam al-juhud kita ambil pada minggu depan lah. Pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kemudian tadi yang ketiga ba'da au, kemudian ba'da hatta, ba'da fa as-sababiyah, ba'da waw al-ma'iyah. So banyaklah topiknya, kan? Itu dah ada 6. Jadi panjanglah topiknya, kan? Okey. Kemudian topik seterusnya tu bab jazam lah. Okey, so kita akan balik kepada topik subtopik yang pertama, iaitu lam ta'lil. Okey, ba'da. Okey. Um, nasab fil mudhari' dengan an mudmarah, al mudmarah ba'da lam ta'lil. Okey. Mungkin kita ada 3 orang, 2, 4, 6. ممكن أخي فكري أنت تقرأ 3 جمل الأولى. baca 3 ayat pertama. نعم. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جلست لأستريح. طيب. حضر ثانية. حضر حضرت لأعود المريض. جميل. والثالثة. يجتهد الطالب لينجح. حسبك. أوكي، شكرا. وأن أسئلة ممكن أنت تقرأ الجملة الرابعة هذه. Banaitu banaitu baitan li askuna fihi. أوكي. Jalastu li an astariha. طيب. Hadartu
An Li'an. a'u li'an li'an a'udal marido. جميل حسبك. لينا ممكن كملي الباقيتين، الجملتين، الجملتين يجتهد الباقيتين. نعم. يجتهد يجتهد الطالب يجتهد. لأن ada baris. يجتهد. يجتهد طالب لأن ينجح. لأن ينجح. بني نعم. بنيت بيتا لأن أسكن فيه. لأن أسكن فيه. لأن أسكن. لأن أسكن فيه. نعم. أوكي حسبك، بارك الله فيكم. أوكي، نقرأ كأن الجملة، يعني هناك قسمان. القسم الأول. أوكي. هذا القسم الأول وهذا القسم الثاني من bahagian kedua. أوكي. يعني آه كما رأينا إن هذين القسمين يعني على نفس الجمل، صحيح، ولكن هناك فرق، يعني فقط يعني ماذا بظهور أن، أن مضمرة kat sini. Okey, kita ambil maksud dulu. Jalastu li astariha. Maknanya apa? Saya, ni jumlah fi'liyah. Duduk. Saya telah duduk. Okey. Fi'il wa fa'il. Li. Okey, ini Untuk adalah saya berehat. ta'lil. Ta'lil ni bermaksud apa? Sebab. Sebab Sebab. Li astarih, untuk saya istirahat. Okey. Yang kedua, hadartu li a'ud al-marida. Maksudnya apa? Ini fi'il wa fa'il. saya telah hadir Saya untuk telah hadir. Kita mungkin untuk terjemah me- untuk lah kan. Untuk. untuk untuk kembali, untuk saya kembali apa? Okey. Kembali. Sebab kita biasa ada ya'udu, kita ambil faham dia kembali je. Kembali sampai bila-bila. Kan? Betul tak? Kadang-kadang bila kita cakap, Betul betul. tak kena dia Tak kena. kembali. Saya tak hadir, lepas tu tak nak kembalikan orang sakit ke apa. Jadi, itu sebab pentingnya Untuk untuk kita menjarahi. faham resep, dan cara yang nak kita faham ayat tersebut, alaina an naftah al-mu'jam, al-qamus. Kita kena buka kamus lah. Bila kita buka kamus, maksudnya akan al-ma'na yakhtalif hasbas siyaq. Dia punya makna tu akan berbeza berdasarkan konteks. Jadi konteks kat sini kita tak boleh kata saya hadir untuk saya pulang, bukan. Jadi ada ini bermaksud zaro. Apa? Zaro. Mana zaro? Menziarahi. Ziarah. Jahit. Jadi saya hadir untuk menziarahi orang sakit lah. Gitu. Jamil, fahimtum? Naam. Fahim tu. InsyaAllah. Okey. Yajtahidu at-talibu liyanjah. Jadi apa maksud dia? Mana fi'il fa'il dia? Fa'il yajtahidu, fa'il at-talibu. Okey, ini fa'il zahir. Ada wadih huna. Okey, jadi pelajar itu bersungguh-sungguh. Kenapa? Liyanjah, untuk berjaya. Bana itu fi'il wa fa'il. Saya bina apa? Saya bina rubah. Baitan ni pada tempat apa? Fi'il mauqi'. Pada Maf'ulun tempat bih. apa? Maf'ulun bih. Saya telah bina sebuah rumah. Rumah kat mana, warna apa, nama apa, tak tahu. Sebab dia nakirah. Gitulah kan. Sebab nakirah ni dia ala syakmil umum. Ala wajhil umum, secara umum. Jadi untuk apa saya bina rumah tu? Li'askuna fihi. Untuk saya tinggal di situ. Okey. So kalau kita tengok balik al-jumal fil qasm al-thani, يبدو أنها نفس الشيء kan, ala sawa, ala sawa, itu samalah. Okey, cuma beza dia, dia tambah an. Yang awal ni tidak ada an, dia ada li saja. Ini li a'ud, dia sebut li an a'ud, atau li yanjah, dia kena li an yanjah, li askuna, di li an askuna. Okey, jadi
Maknanya kat sini itu adalah lam yang ada kat situ ialah lam apa? Lam ta'lil. Lam yang nak menyatakan sebab. Okey, jadi an kat sini kalau kita kat sini, sebelah kanan ni tak ada an, sebelah kiri ni ada an. Okey, jom kita tengok bahas dia. Al-bahas yallah. تفضل أخي فكري اقرأ الفقرة الأولى انظر. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. البحث. انظر إلى الأفعال المضارعة في أمثلة. مضارع فعل أفعال مضارعة. استغفر الله. أم إلى الأفعال المضارعة مضارعة في أمثلة القسم الأول تجد كلا منها مسبوقا بلا من تفيد أن أحسنت. ما بعد نعم. تفيد. تفيد أن ما بعدها إلة لماذا وسباب. علة؟ أه؟ لماذا قرأت يعني قرأت هذا يعني مرفوعا؟ لأن آه apa ni? خبر أن أستاذ. أحسنت. نعم. ثم. وسباب نعم في معروف. حصول ما قبلها. نعم. فالاستراء فالاس فالاستراحة إل إلا نعم علة. إل خبر. نعم. إلة وسباب في الجلوس وإيا وإيادة المريض إلة في الحضور تمام. وال وحل apa ما. ni Zat? وحل. وحل. Oh ni fi'il madi وحل مجرا جر. و- آه، ومن أجل ذلك تسمى هذه اللام لام التعليل. لام التعليل. Oh ni مفعول به. يا الله. تسمى هذه اللام لام التعليل. نعم أحسنت. آه. أوكي. حسبك بارك الله فيك. هل فهمتم المعنى؟ إن أوكي. شاء الله Ustaz. Okey, dia kata kat sini lihat kepada fi'il mudhari' pada bahagian yang kedua tadi tu. Okey, di askuna dia pertelian jaha. Okey, kita akan dapati setiap semua tu didahului masbuqan dengan lam. Tu semuanya dengan lam. Yang mana lam itu membawa maksud, tufidu ni boleh membawa maksud atau menunjukkan, atau kalau ikut ni afadah memberi faedah lah, tapi dia juga menyatakan, menunjukkan pun boleh. Okey, Ada. menunjukkan apa yang selepasnya itu sebab. Okey, ini adalah menunjukkan sebab berlakunya fi husul ni adalah berlaku fi husuli ma qablaha. Husul ni bukannya hasil ataupun, tapi husul ni bermaksud berlaku. Jadi maksudnya selepas lam ni dia menunjukkan sebab berlakunya benda ni. Jadi uh, sebab saya nak tinggal kat situlah saya bina rumah itu. Macam tu. Sebab dia nak berjaya lah, dia pelajar itu dia belajar bersungguh-sungguh. Itu maksud dia lah. Jadi dia katakan al-istirahah, al-istirahah, sebab kat atas tu sebut apa? Jelas tu. Okay, sebab nak saya istirahat, saya duduk lah. Itu maksudnya lah. Kat sini dia kata, al-istirahatu, maka berehat itu adalah sebab, ilah ataupun sebab, maksudnya samalah pada duduknya. Pada duduknya saya lah. Wa iyadatul maridi, dan
Menziarahi orang sakit itu adalah sebabnya adanya kehadiran. Kita hadir untuk ziarah. Jadi wa hallu majara. Hallu majara ni adalah satu uslub, contohnya macam dan lain-lain lagi, etc etc. Itu maksudnya hallu majara. Pernah dengar tak? Oh, tak pernah Ustaz. Tak Oh, pernah first dengar. First time. time. Okey, itu dalam kitab selalu gunalah wa hallu majara. Nanti kita boleh ambil buat ni, buat apa contoh kan. Okey, contoh ayat tu yang share lah nanti. Okey, wa hallu majara. Dia so on dan so on. So on and so on. Okey, wa min ajli zalik, maka dengan demikian itu dinamakan lam itu lam ta'lil. Lam yang nak menyatakan sebab. Lam nak menyatakan sebab. Itu namanya lam ta'lil. Zalikat Sebab kenapa kalimatu nama dia lam ta'lil. la Okey. ta'lim. Terusnya, okey, oleh kerana masa kita ada 10 minit lagi, saya baca boleh tak? Boleh ya? تفضل أستاذ، تفضل. Boleh, boleh. أقرأ ثم أشرح لكي لا يعني يفوتنا الوقت, agar kita tak ditinggalkan masa. Okey. Wa idza ta'ammalta, dan jika kita perhatikan akhir fi'il mudhari' selepas lam tersebut pada contoh-contoh dalam bahagian pertama dan pada bahagian pertama belah kanan tu, tajidahu mansuban. Kita dapati fi'il mudhari' itu mansub. Jelas lah kan? Dah faham dah tu. Lianjaha, liaskuna, li'a'uda. Okey, lepas tu faman ladzi nasabahu. Jadi apa yang telah menasabkannya? Okey. Jadi kita tanyalah. Alladzi na'rifuhu, yang kita ketahuinya ialah, dia kata annan nasbal mudhari', sesungguhnya nasabnya fi'il mudhari' itu la yakunu, tidak akan berlaku melainkan bi akhdhi hurufin arba'atin, melainkan dengan apa, dengan huruf yang 4 ni lah. Maksudnya dengan adanya huruf nasab. Jadi fi'il mudhari' itu tidak akan menjadi nasab melainkan adanya huruf nasab sebelum tu. Itu apa huruf? Huruf an, lan, idzan dan kai, yang kita pernah belajar pada topik yang lalu lah kan, nasab fi'il mudhari'. Wa bima annahu la yujad. Apa maksud dia tu? Apa wa bima anna? Okey, wa bima annahu la yujad fi hadhihi al-amsilah nasibun zahirun min hadhihi an-nawasib al-arba'ati, lam yakun hunaka mafarrun min idmarin wahidin minha fi kulli mithalin. Dia kata wa bima annahu, disebabkan, oleh kerana, kita terjemah gitu dia, wa bima annahu, because of, it is, apa dia kata, disebabkan tidak ada nasib yang zahir, maksudnya tidak ada huruf nasab yang jelas pada bahagian pertama tu, daripada huruf nasab yang 4 tu. Sebab ayat yang belah kanan tadi liaskuna kan, dia tidak ada huruf nasab yang zahir. La budda la yakun hunaka, maksud lam yakun hunaka ni tidak dapat, tidak, la budda. La budda, tak dapat, no choice lah maksudnya. Lam yakun hunaka mafarrun, dia tak dapat idmarun wahidun, maksudnya kita itu uh, menyembunyikan. Idmar ni macam menyembunyikan lah. Okey, menyembunyikan uh, daripada huruf-huruf tersebut. Fama huwa dhalika an-nasib alladhi nudmiruhu atau nuqaddiruhu. Jadi dia tanya, apakah huruf nasab yang kita sembunyikan itu ataupun kita takdirkan itu? Dia macam tanya kita lah. Okay? Sebab pada ayat pertama tu dia macam belum jelas lagi kan? Belum jelas. Ada jelas tak huruf nasab apa kat situ? Selepas lam ta'lil ni. Tak ada kan? Okay? Dia terus fi'il mudhari'. Jadi dia tanya kat kita, uh, jadi apakah huruf nasab yang kita sembunyikan, kita agaklah kat situ, kita takdirkan dia.
Lima'rifati dzalik, untuk mengetahui yang demikian, kita lihat pada bahagian yang kedua dia kata. Fanajidu anna hazil af'al nafsaha, kita mendapati fi'il itu okey, didahului dengan lam ta'lil. Okey, wa mansubatun bi an az-zahirah, dan dinasabkan dengan huruf an yang zahir. Inilah sebab bahagian kedua ni dia ada huruf an yang zahir. Kat sebelah sini tidak ada huruf an, iaitu huruf nasab lah. Okey. Kemudian wahadha dalilun, dan ini menunjukkan bahawa ala anna, dalilun ala anna ni bahawasanya an, huruf an tadi tu ialah allati tudmaru atau tuqaddaru. Sebenarnya huruf an tadi itu telah disembunyikan ataupun tidak disebut ataupun ditakdirkan selepas lam dalam contoh-contoh bahagian pertama. Okey. Walamma kanat an-nasiba lil fi'l mudhari' tuzhar ba'da lam at-ta'lil taratan wa tudmaru taratan ukhra, kana dhalika dalilan ala anna idmara fi hadha al-mawdi'i jaizan. Okey. Dia kata disebabkan ataupun oleh kerana an-nasib, iaitu huruf nasab lah. Okey, huruf nasab ini dia kata kadang-kadang dia zahir. Zahir tu pada bahagian pertama ke kedua? Bahagian pertama ke kedua yang kita pada ayat di atas ni? Kedua kan? Okey, Kedua. sekali ataupun once belah huruf an ni, an-nasibah ni ataupun huruf nasab an ni dia ada zahir, manakala pada keadaan yang lain dia tidak zahir. Ini menunjukkan bahawa huruf an tadi tu adalah harus. Nah, itu sebab dia kata. Dan ini menunjukkan bahawa huruf an itu bukan, maksudnya menyembunyikan an ataupun menzahirkan an itu adalah harus. Dia tidaklah wajib. Faham? Kalau kita bina ayat, kita nak letak jalastu li an astariha ataupun nak terus jalastu li astariha, boleh sebab dia harus, lianna dia jaiz. Itu yang apa yang dia nak terangkan dalam bahas tersebutlah. Jadi hal fahim tu? InsyaAllah. Fahimna? InsyaAllah. Okey. Jadi kat sini al-qa'idah yunsabul fi'lul mudhari'. Dinasabkan fi'il mudhari' itu bi an mudmarah, dengan huruf an mudmarah, itu an yang tidak dizahirkan, itu maksud mudmarah. Jawazan, secara haruslah, ba'da lam ta'lil, selepas lam ta'lil. Itu sebab kalau kita tulis ayat, kadang-kadang kita tak tulis pun an tu. Okey. Biasanya kita akan tulis dengan menggunakan an mudmarah lah. Maksudnya an tu tidak zahir. Itu namanya an mudmarah lah. An yang disembunyikan. Macam tu lebih kurang. Dan ianya harus. Kalau kita nak zahirkan pun tak ada masalah. Okey. Jadi itu adalah kaedahnya. Dan harap kita dapat memahami cara penggunaan lam التعليل. اوكي. كيف جماعة هل أنتم من هذا الموضوع؟ إنه موضوع بسيط. اوكي. Paulina, macam mana? Okey, boleh faham? Maksudnya boleh tulis, boleh tak tulis Ustaz? Macam mana? Nah, bila dia kata jaiz, نعم إنه يمكن أن نكتب و ولا يمكن أو يعني Tapi, يجوز أن نكتب أو ألا نكتب. Boleh tulis atau tapi tidak boleh. Okey, sebab taratan Maksud sama lah. كلها تظهر وتارة أخرى يعني تضمر. Dia tak Ustaz zahir. tersangkut. Apa dia? Macam mana? Suara Ustaz tersangkut Ustaz. Oh, Suara sangkut. eh, Okey. Oh, sautuka la wadih Ustaz. متقطع متقطع. Okey, الآن كيف؟ Okey. Betul. Okey. Jadi
harus bagi kita untuk kita sama ada kita nak menulis secara zahir huruf an tu ataupun tidak zahir. Okey, sebab mengikut kaedah dia adalah Oh, jaizun. Inilah ayat yang terakhir, kana zalika dalil ala anna al-idmar fi hadha al-mawdu' jaiz. Okey, jadi tapi uh, naam. Macam mana? tapi maksudnya kalau dia tak ditulis, kalau dia tak ditulis tetap baris atas juga Ustaz kan? Maksud kita faham Sahih. tadi memang Naam, naam. tetap Maksudnya baris ada atas juga. an tu adalah Tak an dia punya mudmarah lah. itulah. Itu sebab nama dia Oh, an mudmarah, an yang tidak zahir. Muqaddarah. Okey, jadi kita tinggal lagi 1 minit. InsyaAllah kita nak sambung. Nak sambung cerita tak? InsyaAllah nanti saya share